Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-30 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran di bawah judul Al-Quranu Minhajul Akhlaqil Kamil. Al-Quran merupakan minhaj akhlak yang paling sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Hisham, beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, fakultu, maka aku berkata, akhbirni an khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada saya bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummul Mukminin berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Rawahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.